tengah menghadap sebiji gearbox daripada Honda HR-V yang kita turunkan. Tapi kalau nak kata bukan problem pada gearbox dia ni, gearbox ni tak ada masalah apa pun, okey je, normal. Cuma kadang-kadang itulah benda yang kita tak perasan. Yang problemnya adalah dia punya OC flywheel. Jadi disebabkan OC flywheel dia tu bocor, yang menyebabkan kalau kita parking lama lantai pun kotor. Bila kita tengok daripada bawah memang teruk lah. Dia sang kita punya technician tengah settlekan masalah ni. Kita dah jumpa masalah tu dan kita dah ada part-parts yang perlulah untuk kita tukar dia punya flywheel OC. Cuma di sini saya nak share jugalah tips untuk penjagaan gearbox tuan-tuan. Minyak gearbox kalau boleh kita servis setiap 20,000 km. Dan minyak gearbox berserta filter kita akan servis setiap 40,000 km. Jadi untuk menambah jangka hayat gearbox tu, itulah cara yang kita praktikkan dekat Transmatic ni. Jadi kalau kita nak cakap berapa tempoh jangka hayat sebuah OC flywheel ni pun kita susah nak cakap tuan-tuan. Yang daripada mula dia beli kereta sampai dia jual kereta tak pernah problem. Ada yang baru 100,000, 150,000 dah jadi problem, dah jadi bocor kan. Tapi yang boleh kita faham ialah OC flywheel ni dia getah. So macam case ni dia dah keras, dia dah tak fleksibel, jadi tepi-tepi ni dah start bocor. Dan disebabkan itulah kenapa gearbox ni kita kena turunkan untuk ganti benda ni semata-mata. Dan benda ni memang akan menelan kos lah. Dia tak macam kita tukar valve cover gasket tu kan. Dia lain macam sikit. Okey tuan-tuan, sekarang ni proses pembaikan OC gearbox tu sekarang tengah dibuat oleh kita punya technician. Jadi kalau macam saya cakap tadi lah, kalau kita nak tengok kebocoran OC gearbox tu memang susah kita nak tengok sebab benda tu kat dalam kan. Dia tak macam komponen-komponen lain yang kita boleh tengok daripada atas macam ni. Yalah, dia tak macam tu. Benda-benda macam tu dia perlukan pemerhatian dan perlukan kepakaran jugalah untuk tukar benda tu. Saya pesan kepada tuan-tuan, kalau tuan-tuan ada masalah dengan kenderaan tuan-tuan, nak minta kita check atau kita servis atau kita nak diagnose ke apa, boleh datang ke Transmatic Automotive. Kita berada di stesen 15 Shah Alam. Kita buka hari-hari kecuali hari Jumaat sebab hari Jumaat kita cuti. Dan kalau ada sebarang pertanyaan boleh klik link kita di bio. Dan kita jumpa lagi lain kali. Bye-bye.